Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak main Roblox Sell Lemons. Okay, Sell Lemons make duit. Sekejap aku silakan sikit soundnya. Takut sangat kan suaranya. Okay, test. So, wow. So, kita cari stand kita dulu. Duit lah $2. Aduh, macam kuat sangat je suara. 4. Tak apalah, aku bagi je lah bunyi tu. Buat lemon. Okay. This look good. Memang good. Tak nampak. Memang good. Santai. Juicer. Quite sour. Cukup sangat je suara game ni. Okay. Semoga tak copyright suara dia. Okay, upgrade. Ni biar buatnya makin cepat kan. Okay. Kira kan makin cepat kan. Tu. Sekejap, ini apa function dia? Aku first time main game ni, jadi aku tak tahu apa-apa. Mungkin aku akan upgrade biar income kita makin laju. I need to tell. Ni nak bagi tahu bapak dia. Lantaklah. Yang penting sekarang duit dah cukup untuk beli cup stand. Makin laju? Ya. Ikut. Oh, dah dapat 3. So kalau kau upgrade jadi lagi cepat. Ni billboard 3 namanya. Ni biar auto. Mantap tu. Kita upgrade dulu. Okay. Lemon dash apa ni? So, kena beli ni dulu. Okay, tunggu yang ni. Mantap. Cukup lah duit. Billboard. Bush. Bapak laju. 105. Ya. Sekejap aku upgrade income je dulu. Siap bapak mahal. Tak apa, sekarang per saat makin laju dah. Ini nama Roblox aku untuk yang belum tahu. So kalau korang add friend je. Nanti boleh kita main game sama-sama. Tempest. Okay. Itu nama Roblox aku. Jadi untuk korang yang nak add friend, silakan, boleh kita main Roblox sama kan. Takkan korang tak nak. Okay, ni kita upgrade dulu. Mungkin aku nak kumpul duit dulu, atau aku upgrade biar jadi 1000. Okay. Sekarang kita tinggal tunggu untuk yang ni. Ni aku record guna. Sekejap. Aku curiga. Sorry korang. Tadi aku ingat video je tak ada suara. Sebab tu aku keluar je. Sebab kadang-kadang kan aku kan biasa record video dengan ML video short dengan video panjang kan guna app record yang sama. Aku risaulah. Sorry Jadi darab 33. Diamond Dash. Yippee. Game tak kisah bagus sebenarnya. New, banyaknya new. Manager, aduh malasnya. Ni. Astaghfirullahalazim. Tunggu benda ni boleh tua dulu aku. Tapi ni sekali hasilkan. Tapi lama dah tu. Astaghfirullahalazim. Boleh nangis aku tunggu tu. Ni apa ni? Apa? Agnes. Dia kenal. Macam aku tak tahu je benda. Okay, jadi game tak ada copyright kan? Cup. Sekejap. I have the emote. Sekejap. Ni ada. Take me back home. Aku tak hafal lagi lagu tu. Leftist job ya ke? Aku tak percaya. Terpaksa ke? Sorry, aku batuk terbang mic.
Okay. Dah. Lemon stain genius. Wah. Dia tengok, dia pun gembira. Sebenarnya aku paksa saya tak. Dia gembira dengan sukarela, betul. Percaya lah aku. Floor. Murah. Oh, mahal. Lah. Kerja aku situ. Okay. So kita tunggu yang ni. Belum pada. Okay. Kita nak beli window. Untuk apa siap? Bagi duit. Tak baik bagi duit. Cuy. Okay, sekejap. RM39,000 beli. RM5. Cuy. What the hell? Tadi jual lemon, sekarang jual kereta. Tak pilih lemon. Kita nak biar yang tu laju sikit. Kan sedap kalau duit cepat masuk. Aduh, RM1 juta lebih dah ni harga. Boleh tak kau upgrade dulu? Aku ada ide biar untung terus. Kita upgrade yang paling laju dulu. Ni yang paling banyak hasilkan duit ni. Walaupun masa dia tu cap tahi sikit, yang penting laju bos. Tak ni? Boom, ambil kau. RM1 sekarang beli berapa saat tau, tak tahu. Tak Boom. Script flyer. Apa macam? What the hell? Duit ni dah macam apa dah. Bapak laju. Okay, tak apa. Yang situ masih jadi penghasilan utama sebab yang capai laju. Tak apa. Dah wash. Memang laju hari ni. Aduh, okay. Berapa saat sekarang? 7:08. Baru 8. 11 minit. Aduh. Macam mahal je. Aduh, dah upgrade apa lagi? Upgrade yang kat dalam lah. Itu sekali hasilkan ong dia. Oi, 5 juta. 5 juta tak payah 321. Oi, tak payah 321. Upgrade ni pula sampai jadi 100,000 baru sedap weh. Tak apa. Kita upgrade. 100,000 ambil kau. 100,000 per second. Cih. Okay, tunggu. 3, 2, 1. Bom. Mantap apa cepat. Sekejap aku nak tengok dulu. Yang kat dalam tu dah makin laju ke? 6 saat dah sekarang. Kerja. 10 million sekarang. Mantap. Kalau kau upgrade lagi apa jadi 20 million. Roof. Apa kerja tak bumbung? Defense. Mantap. Dia sepakat dah sekarang dengan aku. Sekarang semua kena sepakat dengan aku. Kau sepakat tak kalau aku jadi pedah dan mantap tak? 200,000 tu. Okay, sikit lagi. Okay dah. Yang penting ni 300,000 dah. 1 juta kita. Aduh lah. Nak juga aku tengah mengatas ni. Naik Tempest. Okay, sudah. I'm going to sleep. Okay, 30 juga. Bos, kalau upgrade darab 100 weh. Ya kau tengok laju mana tu. Agak lain lah game ni. Lemon maker. Makin laju lah. Makin pelik weh. 20 bilion. Okay, skip. Duit aku tak sebanyak itu lagi. Aku nak tunggu benda ni. Ini apa function ni? Tak nak upgrade dalam dulu ke? Tak apa. Tapi lemon. Dah selaju apa sekarang? Dia tak lambat. Aku tak kisah pasal ni. Dalam ni memang untuk support duit je. Nak jadikan dalam bahasa yang utama susah juga. Walaupun sekali hasilkan tapi susah nak jadikan dalam tu hasil yang utama. Lama.
13 bilion, what the hell. Tunggu yang ni je lah. Okey lah, yang 17 hasil pertama je lah. Dah penat dah aku tunggu. Okay, ni dah dapat. Hei, bapak mahalnya. Tak apa dah. Tengok yang tu lagi nak nangis. Woi. Laju juga apa lagi apa update ni? Ush, relax. Tengok phone aku. Nak meletup rasa. New tu tak payah sangat kot. Apa ni? Handphone cash. Ush, dah makin cepat lah sekarang hasilkan dia. Ush, sedap Bilion ni. Hore. Tak ada berlaku. Apakah sekarang aku boleh panggil op? Okey, sabar. Ini berapa bilion? Astagfirullahaladzim. Benarnya aku duit kalau gini. Ni lupa upgrade. Lampu. Apa masih ni bongok? Problem. Woi, tak murah sikit. Ush. Bang, nak naik bang. Untuk ke mana tu? Ke tempat penculikan. Tempat untuk menculik para you can have a race. Sure. Malah baca. Okey, aku lagi suka dengar yang ni. ASMR. Apa ni? Excellent. Dapat duit. Siapa sebenarnya? Kenapa? Aku tak faham bahasa dia sebut tu masalahnya. Dia nak scam ke tak? Ikut lah. Aku dapat duit. Duit je fikirnya. Betul. Tunggu 20 bilion tu lah. Aduh, bosan lah. Buat je gila lah. Aku tak kata aku buat je gila. Tapi makin cepat kan? Tak? Boom. Tengok. Perfect timing. Sekejap, 9 je pun. Alah, hai. Aku ni tak semiskin tu je nak buat ni. Sampai 10 lebih sikit. Ingat apa lah. Ini bilioner lah. Aku nak main game ni sampai aku penat. Jadi aku nak pause sampai aku dah kaya dulu ya. Okay. Yo, datang balik. Aku dah buat beberapa progress. Bukan beberapa, kau tengok duit tu lah. Kau tahu tak penat FK. Aduh, apa tidur, aku kuat tidur. Aduh. So duit aku dah sebanyak tu. Dan aku nak beli apa beli ni. Allah, duit aku. Woi. Apakah kita perlu FK lebih lama? Aku dah penat weh, sumpah dah penat. Tapi kalau dapat ni, aduh sedapnya. Aku nak beli yang penting-penting dulu. Nampaknya mic aku dah habis bateri, so aku tak akan pakai mic. Aku akan pakai suara aku terus. Mic aku habis bateri macam mana. So jom kita beli ni. Dah beli astagfirullahaladzim harga dia. Harga dia tak jantung beli. Bismillah. Okey, dapat gaji terus beli. Tunggu duit dulu. Belum saatnya. Cepatlah woi. Belum saatnya. Cepatlah bodoh aku nak. Cepatlah boy, aku tak nak record lama-lama, nanti editnya susah boy. Alhamdulillah. Ni kalau ikut video ni tak silap aku 20 minit lah kot. Entahlah. Sebab aku edit ni asing-asing. Oi kau antek asing. Tapi tak apa ya. Demi korang aku sanggup record lama-lama ni tau. Okey sudah. Oi, ambil terus dia aku. Ya, saya setuju. Bahasa apa kan? You going to have president.
fine. Yes, duit tak apa-apa, aku tak minta banyak. Okay, ambil ni, aku tak faham dia cakap tadi. Dapat darab berapa dah ni. So aku check kat situ darab berapa. Please banyak. Bukan darab dah berapa. 90 trilion tu. Kurang cok. Tapi dah secepat apa? Ini yang kita nak tahu. Oh, 10 saat. Oh, sedap kalau aku FK lagi ni weh. Boleh tak weh aku FK lagi? Tengok korang ni. Kalau aku FK lagi, ada sedap ni. Kena buat part 2 Buat part 2 je lah weh. So aku record. So nanti video One Night Live akan diganti lagi. Sorry lah Jadi itu saja untuk hari ni. Jumpa korang bila-bila lagi. So selamat hari Jumaat. Dah.